Sebelum itu, para penonton yang dirahmati Allah, ulas mengulas, react mengreact, kritik mengkritik, bukan bererti gaduh, bukan bererti bermusuhan, tetapi ia adalah saling bertukar pandangan. Walaupun dalam kritikan tu perkataan mungkin laser, bahasa mungkin laser, tetapi ia sebenarnya adalah intellectual discourse, bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar dalil dan hujah. Jadi kita kena matang. Jangan jadi macam budak-budak bila tengok macam ni je, oh bermusuhan, oh inilah toksik yang dimasukkan. Padahal ini adalah intellectual discourse yang biasa. Kapten Hafiz Firdaus, salah seorang pemegang tauliah mengajar agama yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, telah mengeluarkan satu video mengkritik Dr. Zahid Siddiq. Kritikan itu dibuat berdasarkan sebuah klip TikTok berdurasi 2 minit yang diambil daripada ceramah penuh berdurasi 1 jam. Dalam klip 2 minit tersebut, Dr. Zahid menyebutkan nama atau perkataan Rasulullah sebanyak 2 kali tanpa menyebutkan lafaz selawat. Dan Kapten menjadikan perkara itu sebagai poin untuk beliau menuduh Dr. Zahid sebagai seorang yang biadab. Bukan hanya biadab, malah biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana tidak berselawat dalam klip yang pendek itu. Zahid Siddiq juga sebut tentang ayat 190-191 ni merujuk pada sahabat ke apa kan. Dia perasan tak? Dia duk cerita tu 2 minit lebih tu langsung dia tidak menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. Bahkan kalau kita dengar bila disebut nama Rasulullah pun dia tidak berselawat. Kan seorang yang sangat biadab terhadap Rasulullah. Bila disebut nama Rasulullah pun dia tidak berselawat. Kan seorang yang sangat biadab terhadap Rasulullah. Biadab terhadap Rasulullah. Soalan kepada Kapten, apakah hukum berselawat ke atas Nabi setiap kali menyebut nama baginda? Adakah ia wajib pada setiap kali disebut? Sekiranya Kapten berpegang kepada pendapat bahawa wajib berselawat setiap kali menyebut nama Rasulullah, maka hakikatnya Kaptenlah yang paling biadab. Kerana dalam video Kapten yang berdurasi 27 minit itu, Kapten telah menyebut nama Rasulullah sebanyak 21 kali tanpa berselawat. 21 kali, bukan 2 tetapi 21 kali menyebut Rasulullah atau nama Nabi Muhammad tanpa selawat. Maka siapakah yang sebenarnya biadab? Mari kita bincang dengan adil dan ilmiah. Adakah wajib berselawat setiap kali disebut nama Rasulullah walaupun dalam satu majlis? Syekh Luhaimid dalam syarah Bulughul Maram menyebut bahawa jumhur ulama berpendapat selawat itu hanya wajib sekali seumur hidup. Yang berpendapat wajib untuk setiap kali berselawat kepada Nabi apabila nama Nabi disebut adalah beberapa orang ulama sahaja seperti At-Tahawi, Al-Halimi dan mungkin juga ulama besar seperti Kapten Hafiz Firdaus. Kalau setiap kali sebut nama Nabi perlu berselawat, lafaz selawat apa yang perlu digunakan? Adakah perlu selawat Ibrahimiyah setiap kali? Dalam video Kapten sendiri bukan sahaja tidak selawat Ibrahimiyah, bahkan tidak sebut wa alihi. Tidak ada pun selawat kepada alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapten hanya sebut sallallahu alaihi wasallam tanpa selawat ke atas alin Nabi. Bukankah itu bercanggah dengan sunnah? Bukankah selawat itu ibadah, wahai Kapten? Bukankah perlu ikut Nabi dalam cara berselawat? Satu lagi persoalan. Mengapa Kapten hanya mengambil potongan video TikTok 2 minit itu, iaitu dari minit ke-40 video asal, tanpa menyemak keseluruhan ceramah Dr. Zahid yang berdurasi 1 jam 2 minit? Sekiranya Kapten buat kajian baik-baik seperti mana Kapten rajin buat react tu, nescaya Kapten akan dapati bahawa Dr. Zahid telah berselawat kepada Nabi pada minit ke-34 daripada video penuh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Maksudnya apa yang Rasulullah SAW suruh buat, kebaikan yang Rasulullah suruh buat, maka hendaklah buat. Rasulullah SAW. Jadi ternyata Dr. Zahid telah berselawat. Apa kata para ulama salafi dalam isu ini? Syekh Ibn Uthaymin berkata, selawat kepada Nabi ketika menyebut nama baginda adalah mustahab, sunat. Terdapat kelebihan dan pahala berselawat seperti disebutkan dalam nusus, tetapi selawat itu bukanlah wajib di sisi jumhur ahli ilmu. Sekiranya sebutan nama baginda berulang-ulang dalam satu majlis, maka berselawat 1 kali saja sudah cukup. Syekh Ibn Uthaymin berkata lagi, ada pun orang yang menyebut nama Nabi dengan banyak apabila dia membaca hadis di masjid atau di sekolah atau di college. Sekiranya dia hanya selawat sekali sahaja dalam majlis itu, maka sudah memadai. Jadi apa yang Dr. Zahid lakukan adalah tepat seperti kata Ibn Uthaymin. Beliau telah berselawat sekali dalam satu majlis.
itu sudah memadai. Syarak tidak mencela perbuatan Dr. Zahid. Maka kenapa Kapten berani mencela dan menuduh biadab? Apakah Kapten berani nak lawan Ibn Utsaimin? Nak menolak pendapat ulama Salafi sendiri? Kapten nak buat syariat baru? Kita lihat pula apa kata Syekh Al-Albani. Beliau menjawab soalan, apakah hukumnya wajib berselawat kepada Nabi atau hanya sunat? Syekh Al-Albani menjawab, kalau orang itu sebut sekali dalam majlis, dah cukup dan memadai. Kata Syekh Al-Albani lagi, kalau dia sebut nama Nabi banyak kali dalam satu majlis, maka sudah cukup dan memadai dia berselawat sekali saja. Sekali itu sahaja yang wajib. Yang lebih-lebih itu hanya mustahab dan tidak wajib. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Ibnu Kathir dalam tafsirnya turut menukilkan pandangan ulama yang menyatakan bahawa selawat hanya wajib sekali dalam satu majlis dan kali-kali berikutnya adalah mustahab, sunat saja. Kesimpulan, Dr. Zahid tidak biadab. Tidak biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut penilaian ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Ibnu Kathir dan lain-lain, Dr. Zahid telah melaksanakan apa yang sepatutnya dan beliau mendapat pahala dengan selawat yang dilafazkan sekali dalam ceramahnya. Jadi sekali lagi kita ingin tanya, kenapa Kapten menuduh Dr. Zahid sebagai seorang yang biadab kepada Rasulullah? Sedangkan kamu sendiri, wahai Kapten, kamu yang biadab kepada orang tua, biadab kepada adab-adab react, biadab kepada metodologi kajian, biadab kepada disiplin ilmu, biadab kepada pandangan para ulama, dan paling biadab sekali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar Dr. Zahid dikatakan biadab kerana tidak berselawat 2 kali dalam video 2 minit, maka Kapten lah yang lebih biadab kepada Rasulullah kerana dalam video 27 minit 21 kali Kapten menyebut Rasulullah, nama baginda, tanpa berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Benda basic macam ni pun salah. Oh boy.